Dia besar. Ada sisi otomatik ya. Ni banana langsung tak ada. Alah, susah-susah ke sini je. Nak yang bawah ni. Ada saya besar je. Besar sangat ke? 26 tak tahu ke? Lepas tu dah tengah banyak. Kan hari ni kita makan burger kan? Kita makan macam ni kan? Tak ni mas? Tapi ni kita kan nak makan yang Tuna? Sekejap juga tu. Ni panaskan terus. Ni macam sedap tapi tak apalah, tuna lah. Morning everyone. Hari ketiga di Thailand. So kita tempat beli yang viral. Maklumlah kita orang Malaysia ni memang suka beli benda-benda viral kan. So beli air coklat ni, Maggi pisang and air. Oh, saya bayar tak. Let's cuba. Lepas tu kita orang ada beli sandwich juga. Ini seorang satu lah. Terus kita letak ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maggi ni yang ada yang kecil habis. Kita beli yang besar je. Ni letak separuh je kot. Lepas tu kita letak yang ni pula. Mana ke ni? Oh ni. Goncang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi gila sebab memang teringin tengok orang buat. Cawan ni pun lawa, boleh simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam Dah. Baik. Dah. Betul. Kita air tu tak banyak ni. Okey je kan? Tetapi ni. okey. Ni memang betul rasa dia macam ni. Sebab air rasa macam kuat pisang. Cuma rasa pisang dia saja. Tengok pisang tu dah isi banyak. Kalau coklat dia pun Lain-lain betul. satu coklat dia pun kecil lah, sikit je. So ini kita beli sandwich tuna. Bosan nak makan burger kan, ini kita beli tuna pula. Kita makan. Makan. Sedap. Sedap.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa ni? Apa? Tuna lah. Dia kalau kita tak pergi Katamina tu, boleh beli burger tu. Dari Katamina juga tu. Tak tahu tu. Tak. Dah tak ada lah. Rasa nak makan lagi. Burger kita kena beli banyak lah. Sebab untuk lunch tu kan, untuk kita saja lah. Boleh seorang 3 kan. Dia decide macam tu. Tahu lah. Sebab dia ada banyak kan. 100 lebih kan. Sebab Katamina duit terus hilang semua kan. Tu kita kena buat jawapan. Burger Katamina. Dah fikir sebab ni baru terkeluar idea ni. Saya pun dah berfikir dah beberapa hari dah sebenarnya. Tapi tak nak sebut lagi sebab tak tahu. Sebab kita dah rasa Katamina kan. Lagi satu saya tak ada rasa flavor sangat. Burger lah. Burger lah. Kita beli banyak. Burger lah. Okey decide. Seorang 3. Boleh? Ni pun kita beli lagi. Kan? Dah hari terakhir dah. Macam selit dah apa dah last day dah. 3 malam. 3 hari 2 malam. Yang Sebab- pentingnya apa-apa naik motor lah. Naik motor tu. Betul, siapa yang boleh bawa motor tu berbaloi gila, sewa lah motor. Murah. Tak perlu nak naik tutut ke apa. Tapi yelah kalau nak naik tutut tu pengalaman lah, boleh lah. Tapi kalau travel 2 orang, 1 orang, Biasa naik motor. dia tu naik motor. Murah. Jakun gila. Kita dah nak balik dah. Kita nak balik dulu. Aduh. Jomlah kita. Nampak beg pun dah beranak-beranak. So bye bye. Sila House. So simple. 我也是想说，那我你们看到我黑皱这边，我这边。 Bye Padang Besar. Coach E. Okay everyone, so kita orang dah naik train dekat Padang Besar nak menuju ke KL Central. So ya, dah tamat dah kita punya pengembaraan di Hat Nyai. Tak tahu lagi bila nak pergi Hat Nyai. So ya, itu je lah. Jumpa lagi di next. Mata ni asyik tengok tempat lain je. Jumpa lagi di next vlog. Tunggu kalau ada lah. Bye bye. Sikit okey. Like. Ni beli kat Every tadi dekat halal section. Saja nak habiskan duit. Enggak makan juga. Alah nama pun dia kata buat tak nama.
So untuk mengurangkan resdom tu, itu dalam beg. Beg kecil betul. Beg. Tak ada betul kot. Ini memang bagi. Jadi yang daging BBQ. Saya tak ada mic. Susah tak ada mic. Tak kena cakap macam ni. Udang dia kurang. Balik diet. Yang ni pula chicken and shrimp katsu. Bismillah. Mata tangan dekat. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say makanan atas ni spicy sikit lah, tapi apa, pengalaman sekali kan, try juga kan. Tapi tak lama sangat, okey je.